Halo, kita berjumpa lagi ya dalam page kebun ISA, kebun ikut suka aku. Ni dia selalu kacau ni bila kita buat penggambaran dia mula lah nak tumpang tumpang populariti kita. Dia kena acah dengan rotan baru dia lagi. Ni sekarang saya sedang buat siraman dalam mungkin dalam 30-40 minit macam tu. Jadi sambil tu bolehlah duduk sembang-sembang buat klip sikit kan. Saya nak sembang pasal baja lah hari ni. Pasal baja. Saya tak ceritalah baja apa kan. Brand baja apa sebab bukan nak promote baja, saya pun bukan ejen baja, bukan duta mana-mana baja lah. Jadi saya nak cerita pasal pembajaan lah. Pembajaan cara pembajaan lah, pembajaan pokok kan. Baja pokok sebelum tu kita kena pastilah pokok kita memerlukan, tak kira lah pokok manggis, pokok apa, saya pernah bincang banyak kali. Pokok manggis, pokok rambutan, pokok durian, mereka perlukan sekurang-kurangnya 16 atau 17 jenis khasiat nutrien. Ni yang menapah ni tengok ni semua nak mari kacau. Okey. 17 nutrien kebanyakan kita lah, bukan semua. Kita bubur baja NPK tu anggap dah cukup lah. Sebenarnya ada banyak lah, ada banyak 16 17 macam tu lah. Jadi nanti saya akan sentuh satu-satu. Jadi saya kena cut video dari sini sekejap untuk tengok pada grafik yang disediakan oleh pihak lain lah. Jadi saya guna grafik mereka untuk bincang pasal baja dan lain-lain lah yang berkaitan dengan baja kan. Jadi saya keluar kejap dari sini, kita pergi kepada slide lah. Pergi kepada slide. Okey. Ni kita tengok di sini. Inilah contoh-contoh nutrien yang diperlukan oleh pokok. Kalau dulu ada 16 saja, ada 16, sekarang dah tambah pula satu ni. Penemuan oleh saintis lah. Nikel. Dulu dia NPK, nitrogen, fosforus, potasium. Potasium ni kadang-kadang dipanggil kalium lah. Lepas tu kalsium yang diperlukan kalsium, magnesium, sulfur. Diikuti oleh iron, manganese, zinc, copper, molybdenum, boron dan klorin. Klorin pun adalah nutrien dan nikel. Yang lagi 3 tu dapat free lah daripada air dan udara. Karbon, hidrogen, oksigen. Semua ni diperlukan pokok. Tak ada satu pun yang boleh diabaikan lah. Semua perlu. Seperti yang diterangkan dalam grafik law of minimum tu. Nanti kita tengok law of minimum tu macam mana. Kita tengok nanti. Inilah lebih kurang grafik law of minimum tu kan. Yang dinding-dinding ni dia lukis di sini mewakili nutrien lah. Dia tulis situ nitrogen, NPK semua kan, zinc, besi, copper semua tu kan. Mana yang air tengah tu menunjukkan ke tahap pencapaian pertumbuhan pokok lah. Kualiti pokok, kesuburan pokok kan. Mana disebabkan kurang satu, katakan kurang copper lah contoh. Jadi dinding satu tu terkurang, tak ada. Jadi dia berlaku kebocoran lah. Jadi disebabkan kurang copper tu, kita bubuh banyak mana pun, bubuh semua barang ada semua kecuali copper. Jadi barang yang kita bubuh banyak tu tak boleh menghasilkan pencapaian pertumbuhan yang baik
disebabkan copper ni tak ada tolong menampan ni berlaku kebocoran. Jadi disebutkan law minimum. Walaupun copper ni tak perlu banyak, perlu sikit je. Tak perlu sikit, tapi kita tak boleh pinggirkan. Mana dia minimum, kita perlukan minimum saja. Tapi tak boleh tak ada, kena ada. Disebabkan dia tak ada, yang lain pun tumpang, tak pencapaian tu tak dapat sepenuhnya, walaupun kita dah kepung dengan berbagai nutrien yang lain tu. Itu disebabkan kata law of minimum. Diperlukan dengan jumlah sedikit, tapi tak boleh dipinggirkan, kena ada semua. Itulah contoh macam tu. Contoh macam 5 sen lah. Kita kata 5 sen sikit je, tak ada pun tak apa. Tapi disebabkan 5 sen tak ada, tak cukup RM1. Macam ni lah lebih kurang. Harap dapat faham lah law of minimum ni. Diperlukan nutrien-nutrien tadi tu, semua diperlukan, tapi yang diperlukan banyak NPK lah. NPK. Yang lain-lain perlu dengan jumlah sedikit, tapi tak boleh tak ada. Kalau tak ada, ni tak ada, satu tak ada, pertumbuhan bocor lah. Jadi tak bertumbuh dengan baik lah. Lebih kurang macam tu. Harap dapat faham lah. Jadi kena ada semua. Sama ada kita tambah melalui semburan, kita belilah. Kalau kita tahu pokok kita kurang apa, macam saya cakap tu, kita belilah. Kurang copper, kita beli copper. Kalau kita tahulah kata dia kurang copper. Kalau kita tak tahu apa dia kurang, kita beli yang campuran, nutrien campuran tu. Ada copper, manganese, boron, molybdenum, dalam satu pack ada jual. Macam tu. Okey, macam tadi tu kan. Itulah jenis-jenis baja, daripada baja NPK sampai kepada sampingan, sampai kepada tambahan-tambahan lah kat bawah-bawah tu. Betapa pentingnya kan. Jadi macam tu lah. Kita jangan fikir dah bubuk NPK ya, semua dah cukup ya. Memang cukup. Lepas tu daun kita akan menunjukkan lah yang mana kurang nutrien mana, daun akan bercerita, daun akan memberitahu. Cara-cara tu kena tengok sendirilah. Ada banyak dah banyaklah orang dah buat share kan. Pokok kalau kurang zinc dia macam mana, kalau kurang magnesium dia macam mana. Jadi kita kena tambah lah. Kita kena tambah benda tu. Kalau kita tahu apa yang kurang tu, kita belilah benda yang kurang tu, kita tambah. Kalau macam contoh saya ni, yang ni contoh, kalau pokok kita kurang zinc, kita tambah zinc lah. Kita beli zinc, tambah zinc. Kurang contoh manganese, kita kurang manganese, kita beli manganese. Kurang kalsium, kita tambah kalsium lah. Ini kalsium dia cair, yang ni dia jenis sebut lah chelated, apa dia tulis tu. Ataupun kita tak tahu kurang apa tak tahu kurang apa, tapi memang menunjukkan kurang, kita beli satu kotak yang campur, ada semua jenis manganese, zinc, copper, iron, semua molybdenum, boron dalam satu kotak. Dia kecuali kalsium dia tak campur-campur dengan orang lain. Mesti ada sebab lah dia tak campur. Semua benda ada, kalsium dia tak ada. Jadi kalsium, boron kita kena beli asing pula lah. Cuma yang kita beli yang campur satu kotak tu, dia peratusan dia rendah lah. Contoh manganese dia dalam 3% atau 1%, tapi yang ni pure lah 12%. Macam sini zinc 14%. Pokok saya tengok banyak kurang zinc lah. Apa sebab saya tak tahu, tanah ke apa. Jadi saya beli satu kotak. Jadi kalau siapa dekat-dekat saya ni, area Jalan Kodiam Changlun ni, kalau kata perlukan sikit, boleh lah minta, saya bagi, bawa bekas siap-siap. Saya pun beli sekilo ni, saya pakai sekali pun dalam 4-5 gram ya. Nanti kalau lama-lama pun takut dia susut dia punya kualiti lah. Sebab dah buka ni lah, dah buka. Kalau katakan kurang zinc, saya tambah zinc lah, macam tadi lah.
kurang magnesium, saya tambah magnesium. Okey, apa lagi ya? Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Pokok tanah pH okey, kita tambah baja, maka dapatlah hasil dia. Dan jangan lupa siram lah. Jangan lupa siram. Bubur baja siram. Pokok dia tak makan baja, tak kunyah biji-biji baja tu, dia kunyah makan tak ada. Baja tu kena larut dulu. Dilarutkan, apa yang melarutkan baja ialah air lah. Air. Dah jadi air, barulah pokok, akar pokok tu menyedut air tu. Dia tak kunyah baja ketul-ketul. Jadi jangan lupa siram lah. Okey lah, kita jalan-jalan tengok pokok. Ni pokok cantuman lah, cantuman. Banyak kali cantum juga baru nak dekat. Kita tengok, memang okey lah, pembajaan okey. Tengok daun pucuk pun semua sihat. Cara tadilah. Baja kamu yakin baja brand apa, kamu bubuh lah. Kamu bubuh. Tapi jangan lupa lah tadi kepentingan khasiat lain-lain selain NPK tu. Kita tengok sekejap je, nanti video ni panjang ya. Lepas tu siram pun dah lama, nanti banjir pula. Ni pokok ada yang tanam baru, ada yang tanam dah lama. Saya kerja seorang. Lapang buat dekat mana, saya buat dekat tu. Kita tengok dulu pokok. Ni pun setahun usia. Nanti kawan kata apa, beli pokok APM, lepas tu klaim setahun besar ni. Ni bukan pokok APM. Pokok ni beli RM35 rendah aja. Pokok APM kamu boleh tahu ranting bawah tak ada. APM tak ada ranting bawah, dia tinggi lonjong atas. Dia paling tinggi pun tak kat tu ranting, kat bawah tak ada. Nanti bawah tu kita akan buang pelan-pelan lah. Sekarang bagi dia apa? Bagi dia buat kerja dulu lah. Bagi dia buat kerja dulu. Dia dah keluar daun cantik semua. Dia buat kerja, dia fotosintesis, dia kumpul makanan. Dia untuk membesarkan pokok lah. Kita jangan buang awal-awal. Nanti biar dulu. Ini tengoklah. Saya rasa cara pembajaan saya ni okey lah. Okey. Pokok pun, makna kalau kita tengok pokok kita tindak balas okey tu, okey lah. Makna okey lah. Ni ranting bawah tu nanti saya akan buang juga lah. Saya akan buang juga, bagi dia daun dia tua semua, dia dah buat kerja semua, nanti saya buang bawah, tinggal yang atas tu saja. Inilah pokok-pokok saya. Ada pokok lagi yang apa? Yang sisip tepi, sisip lapangan. Ini pokok yang baru tanam sulam. Saya pun tak faham tanah di sini ya. Tak faham juga. Ini pokok yang ketiga aku. Tukar pokok apa pun macam tu. Tanah tu mungkin tanah liat apa, saya tak tahu. Malah nak kaji ya. Ini pokok memang sihat. Saya tanam ni pokok apa? Pokok nanti memang sihat. Lepas tu cantum pun dah menunjukkan pertumbuhan yang baik lah. Menunjuk pertumbuhan yang baik. Hari tu saya ada potong pucuk. Nanti saya akan tunjuk. Pucuk dah naik. Pucuk dah tumbuh. Dalam masa 2 bulan lebih. 2 bulan lebih pucuk dah naik. Ada yang naik tapi bengkok balik ni. Ni naik, yang ni okey. Yang ni pucuk. Dia dah naik lah. Dah naik okey lah. Dah naik okey dah. Tu bekas potong. Tu pucuk baru. Okey, kita buat kesimpulan semula baja, cara pembajaan. Jadual pembajaan. Baja pertama ketika daun macam ni lah. Daun ada
ada apa? Ada tombak-tombak macam ni. Bubur baja lebih N lah, lebih N. Baja N tinggi, N tinggi. N tinggi daripada P dan K. Saya ni buat macam mana? Saya bubur baja 555. Lepas tu kamu kata yang N tinggi macam mana? 5555. Saya campur dengan urea lah. Saya campur dengan urea. Urea 1500. Yara kalsium nitrit tu sebenarnya urea 1500. Jadi saya campur tu lah. Yang tu dia ada urea 15%, campur ada kalsium lagi, kalsium nitrit. Okey. Pertama bubur baja tu semasa pucuk tombak macam ni. Tujuan dia ialah untuk kita panggil pucuk. Kita menyeru pucuk. Bila pucuk dah mari dah macam ni, bubuh sama rata. Sama rata maksudnya kalau 11 semua 11 lah. Kalau 15 semua 15 lah. Kalau 16 semua 16 lah. Kalau 18 itu saya sebut sama rata lah. Jadi baja tu jadi dah berketul sikit tadi tu. Saya kena gumpal-gumpal dulu. Tujuan dia untuk daun ni besar, panjang dan sihat. Lepas tu yang kedua. Yang ketiga bila tapi saya nak tunjuk kat mana? Tak ada nak tunjuk ni. Semua daun peringkat ni sebab daun kebun saya dia semua sama ni, ada yang tak sama. Okeylah, katakan daun macam ni lah, macam ni. Macam ni boleh bubuh sama rata bubur ni 555 lah saya kat sini. Saya bubuh tu. Lepas tu nak bagi dia cepat hijau, cepat tua, magnesium spray. Tapi bukan keperluan sangat pun. Hijau tak hijau pun jadi sihat. Tapi kalau tengah tu dia nak cantik, hijau, berkilat, macam-macam. Ada bajet buah, tapi bukan keperluan sangat lah. Okey lah, saya pun tak ada skrip mas. Jadi saya cakap pun filem ni kira tak teratur lah. Tak ada skrip, cakap ikut dan lah kata orang kata. Okey lah, nanti kita jumpa lagi. Saya ada idea baru apa nanti saya kongsi lagi. Okey, kita jumpa lagi.